Ini kalau kita beri perhatian akan memberi keinsafan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia belum menunaikan apa yang diperintahkan ke atasnya. Yakni sejauh mana pun dia beramal, selama mana pun dia mengerjakan amalan salih, kesudahannya dia tidak akan pernah dapat menyempurnakan semua perkara-perkara fardunya. Daripada ayat ni saya boleh tarik perhatian tuan-tuan, kalau kesudahannya begitu, umur orang itu kalau dia panjang dan sepanjang umur itu dia beribadah, beramal, tetap kesudahannya dia tidak dapat melaksanakan perkara wajib itu keseluruhannya. Mengenangkan betapa besarnya hak-hak Allah yang perlu kita tunaikan. Kebesaran Allah, hak-hak Allah, sikit atau banyak, bahkan itulah sebanyak-banyaknya selaku Tuhan. Perkara-perkara fardu tidak akan dapat dilaksanakan kesemuanya. Bagaimana dengan perkara-perkara sunat? Jauh sekali. Kalau benda fardu dengan benda sunat, mana yang lebih banyak? Perkara sunat, betul? Seperti solat. Solat fardu terbatas. Solat sunat banyak. Tapi ayat ni kata dia belum menunaikan apa yang difardukan ke atasnya. Jauh sekali perkara-perkara sunat. Jadi tuan-tuan, gerangan apa nak buat benda-benda bid'ah lagi? Gerangan apa nak buat benda-benda tokok tambah yang tidak diajar oleh Nabi SAW? Benda fardu tak selesai. Jangan nak kata benda-benda sunat, engkau menokok tambah lagi. Sepertinya dia berkata, aku telah selesai membuat benda yang fardu, aku telah selesai membuat sunat, kini aku tercengang, tak tahu nak buat apa lagi, maka aku pun membuat tokok tambah. Lalu dia kata, apa salahnya? Kesalahannya ialah engkau tak selesai lagi buat benda fardu. Seperti mana mafhum ayat ni? Apatah lagi benda-benda sunat.